Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka sendiri dan mereka pula akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah An-Nisa ayat 10. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashfa Uzma binti Muhammad Zubadi, merupakan murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Tanjung Rambutan. Kod sekolah saya ialah ABA 2005. Hari ini, saya ingin membicarakan sebuah buku yang sangat menarik dan memberikan keinsafan kepada saya. Buku yang saya maksudkan berjudul Gadis Luar Biasa. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang sangat berbakat bernama Sharina Elisa. Beliau terkenal dengan karya-karya dalam genre fiksi remaja dan novel. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 20 naskah buku yang mendapat sambutan baik di dalam kalangan pembaca, terutamanya remaja. Buku ini terdiri daripada 146 muka surat, merupakan sebuah novel yang syarat dengan nilai-nilai murni, kekuatan dalaman dan perjuangan seorang gadis bernama Eza dalam menempuh liku-liku kehidupan. Penulis, Sharina Elisa, berjaya mengangkat watak utama sebagai lambang ketabahan dan keberanian seorang wanita muda yang tidak mudah mengalah walaupun diuji pelbagai dugaan. Eza merupakan seorang pelajar tingkatan 4 yang kematian orang tuanya dalam kemalangan jalan raya dalam menggalas tugas sebagai ibu dan bapa kepada 2 orang adiknya yang berusia 11 tahun dan 2 tahun. Penderitaannya semakin bertambah apabila tiada seorang pun saudara mara ibu dan ayahnya yang sanggup memelihara mereka. Malahan, harta peninggalan yang tidak seberapa itu pula yang direbutkan oleh mereka. Walau bagaimanapun, Eza merupakan seorang pelajar yang sangat pintar. Berbekalkan kelebihan yang ada, Eza mengambil upah mengajar akan sekelas. Berbekalkan duit yang tidak seberapa itulah dia membelikan keperluan untuk adik-adiknya. Sudah jatuh ditimpa tangga bila kunyah ribut di kampungnya menyebabkan kematian 2 orang adik kesayangannya. Ditambah lagi, kematian sahabat karibnya yang menghidap penyakit kanser juga telah membuat dunia Eza terasa gelap. Walau bagaimanapun, terdapat seorang insan yang budiman sering membantu Eza ketika dia dalam kesusahan. Pengakhirannya, Eza diselamatkan oleh insan ini. Dari segi penggunaan bahasa, novel ini memperlihatkan keupayaan penulis dalam mengolah ayat dengan gaya sastera namun mudah difahami. Perbendaharaan kata yang digunakan mencerminkan kepekaan penulis terhadap keindahan bahasa Melayu baku. Tema yang diketengahkan pula seperti kekeluargaan, persahabatan, pengorbanan dan jati diri. Dipersembahkan dengan teliti dan menyentuh hati. Kepelbagaian konflik yang ditampilkan menjadikan naratif ini hidup dan dinamik, lantas mampu mengikat perhatian pembaca hingga ke penghujung cerita. Secara keseluruhannya, Gadis Luar Biasa ialah sebuah karya yang dapat menyuntik semangat dan memberikan teladan kepada pembaca. Penulis berjaya menzahirkan keindahan bahasa serta kekuatan mesej yang disampaikan melalui penceritaan yang menyentuh perasaan dan mengundang renungan. Saya sangat menggalakkan rakan-rakan untuk membaca buku ini. Sekian dulu daripada saya. Bye!